Hai, Assalamualaikum semua. Sorry lambat sikit update. Okay, so untuk raya ni korang nak dapatkan orang kata pump yang paling terbaik sekali, badan korang paling bengkak, paling padu di pagi raya. Cara dia adalah korang kena buat macam ni. Okay, so korang akan buat circuit training. Circuit training ni cara dia adalah korang akan latih semua muscle dekat badan korang. So bila korang kata workout semua muscle tu, barulah otot tu akan pump, akan bengkak. Okay, so cara nak buat dia senang je. Korang just pilih 2 jenis exercise untuk setiap muscle tu. Ikut apa peralatan yang korang ada. So contoh, kita akan start daripada atas dulu. Kita akan start dengan shoulder. So shoulder korang start dengan shoulder press contohnya kan, latihan pertama. So korang buatlah sebanyak 10 reps 3 set. Semua latihan kita buat sama je, 10 reps 3 set, tak kisah muscle mana. Okay, so korang start dengan shoulder press, and then habis 3 set, korang rest lah dalam orang kata maybe 30 saat ke 1 minit saja in between set tu. And in between exercise pun 30 ke 1 minit saja. Habis je shoulder, korang terus proceed ke bicep pula. Korang buat bicep curl 10 rep 3 set. Habis korang buat tricep pula kan. Korang buat skull crusher ataupun tricep extension 10 rep 3 set. Lepas tu korang buat chest, maybe korang boleh buat bench press, ataupun kalau korang kat rumah korang boleh buat push up 10 rep 3 set. Lepas tu back, korang boleh gayut ataupun korang boleh buat rowing 10 reps 3 set. Lepas tu pindah ke bawah pula, kaki korang boleh buat squat 10 reps 3 set. Settle semua tu, korang dah buat satu jenis exercise, korang ulang balik daripada atas. Tadi dah buat shoulder bahagian depan kan, shoulder press. Korang proceed dengan side lateral raise. Okay, side lateral raise, korang guna dumbbell, angkat ke tepi sama 10 reps 3 set. Settle, masuk bicep balik. Tadi dah buat bicep curl, pergi buat hammer curl pula 10 rep 3 set. And then tricep, korang boleh buat maybe tricep kickback. Lepas tu pergi chest balik. Kalau dekat gym, maybe korang boleh try main fly. Kalau kat rumah, maybe tanpa peralatan, korang boleh buat incline push up ke, kaki tinggi, decline, kaki tinggi. Lepas tu badan ke depan, jatuh ke bawah, push up sama 10 rep 3 set. Lepas tu back, kalau dah buat pull up, buat rowing. Lepas tu kaki, alang-alang dah squat tadi, dah target kaki bahagian depan, korang target kaki bahagian belakang pula, hamstring. Korang ni lah, apa nama dia, korang buat hamstring curl. Tapi apa-apa pun, satu tips yang ada lagi, 2 tips lah yang sangat penting. Pertama sekali, nak nampak padu, pakai baju Melayu, train forearm. So latihan forearm senang je, korang ambil dumbbell kan, korang ambil dumbbell. Lepas tu korang latih lah untuk bahagian sini. Cara dia, korang pegang dumbbell tu, korang buat macam ni kan, tu akan bahagian sini. Lepas tu lagi satu, kalau korang pegang dumbbell, korang tolak ke atas sini, forearm bahagian sini. So yang padu forearm korang. Dan last sekali, tentang pemakanan. Okay, so nak bagi muscle tu betul-betul bengkak, betul-betul penuh, korang kena penuhkan dia dengan apa yang orang kata boleh masuk dalam muscle. Karbohidrat, lepas tu sedikit garam maybe. Okay, so memang korang punya urat semua tu jadi lagi padu lah. Okay, so pagi raya, maybe malam sebelum raya tu ataupun hari ni, korang dah boleh start training. Korang train 2 hari lah, hari ni dengan esok. And then pagi tu korang makan lebih sikit karbohidrat kan, ketupat ke, lemang ke, memang kick. And make sure time raya ni lah korang nak load protein tinggi sikit. Okay, so selamat hari raya, selamat mencuba.